mengenai sambutan hari raya ni lah. Yang payah buat dekat pematang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pertamanya kita hari ini di peringkat pejabat penyelaras Dun Pematang dan juga pihak cabang keadilan Tanjung Karang, kita adakan rumah terbuka Aidilfitri pada 27 hari bulan Mac ni, iaitu pada hari Jumaat hari Jumaat. Alhamdulillah, kita daripada awal pagi, daripada awal malam lagi, daripada pukul 7 tadi telah mendapat sambutan daripada orang tempatan ini dengan cukup ramai sekali. Walaupun kita sepatutnya kita walkan pada 7.45, tapi alhamdulillah, dan juga kita juga didatangi oleh tetamu-tetamu daripada luar, daripada Tanjung Karang, khususnya daripada pejabat Datuk Menteri Besar Selangor yang diwakili oleh unsur politiknya, iaitu saudara Saifuddin Safi, dan juga dari pejabat daerah daripada Majlis Perbandaran Kuala Selangor, dan juga ejen-ejen kerja lain. Dalam masa yang sama, kita juga daripada sudut penganjuran kali ini, walaupun di peringkat kerajaan pusat, khususnya Perdana Menteri menyatakan bahawa untuk tidak adakan sambutan pada kita mengambil langkah ini sebab ini antara wadah ataupun posisi untuk kita menemukan rakyat seramai ini, dalam juga kita menjadikan bulan Syawal ini untuk kita bersilaturahim. Dan kita buat penganjuran kali ini, kita menggunakan semuanya produk-produk daripada tempatan, khususnya kalau kita lihat daripada segi caterernya adalah daripada usahawan tempatan yang telah dibimbing oleh pihak Tekun, oleh pihak UPEN dan juga pihak AIM. Dan juga kita juga mendapat sumbangan-sumbangan daripada setiap menu-menu itu ditaja oleh pihak JPKK kampung-kampung di seluruh Tanjung Karang ini. Dan juga kita hari ini, kalau daripada sudut persembahan pula, kita melihat daripada wakil-wakil setiap kampung membuat persembahan. Jadi ini merupakan salah satu daripada kaedah untuk kita membuat penjimatan. Dalam masa yang sama, kita tidak berupaya untuk meraihkan daripada sudut sambutan Aidilfitri, sebab sambutan Aidilfitri merupakan salah satu daripada selepas kita Ramadan kita berpuasa, kita raihkan. Itu satu. Tetapi dalam keadaan yang kita faham daripada sudut tekanan ekonomi dan kepayahan, namun kita perlu juga untuk bergerak ke hadapan. Sebab itulah kita mengambil langkah daripada sudut persiapan. Kita buat persiapan keseluruhannya adalah daripada sendiri. Khususnya kalau kita tengok LED, memang nampak LED itu mahal. Tapi ini adalah daripada produk Sejati Madani kita. Kemudian PA system juga daripada produk Sejati Madani. Daripada sudut kamera, dia punya MCP juga daripada produk Sejati Madani kita. Jadi yang telah diberikan kepada kampung-kampung daripada sudut untuk ekonomi, jadi kita gunakan kali ini untuk kita punya program. Dan keseluruhannya maknanya kita membuat tidak menggunakan konsultan ataupun kita punya pembekal-pembekal luar. Jadi ini antara kaedah yang kita jadi. Tapi yang utama sekali adalah sambutan daripada penduduk di sekitar Tanjung Karang ini cukup memerasakan. Kita ucapkan terima kasih kepada semua daripada pimpinan-pimpinan Tanjung Karang yang hadir, daripada seluruh penduduk-penduduk yang hadir, dan juga mereka yang datang daripada pelbagai bangsa dan kaum dan daripada agama yang meraihkan. Jadi kita ucapkan terima kasih, dan saya mewakili keseluruhan daripada pimpinan, kita ucapkan terima kasih kepada sukarelawan-sukarelawan saya, petugas-petugas yang bertugas bertunggus-lumus lebih daripada seminggu untuk buat persiapan ini secara sendiri dan juga terus. Terima kasih.